Tu Nabi Muhammad mau duduk tu. Turun daripada Mekah sampai duduk nampak dah berala. Nampak dah berala tu dibaca tu hanya aziwah. Allah. Hari tu aku perempuan dah berala tu berada luar rumah aku tu. Tu dia. Mari jalan-jalan sepak pula. Sepak pula. Oh, berada pada situ. Pada tu tu. Kembali situ. Bangun. Apa tu buat ni? Ni aziz juga buat je. Amba kata dulu, kalaulah Nabi Muhammad bakit dah ni, dia mari Kelantan, mari bunuh ni. Dia mari bunuh apa? Kerana buat ni lah, buat Ashabiyah, hak Nabi tak umat ni. Duk kata, pakat dengan DAP. Tepat DAP jadi wakil rakyat, orang pas. Tubik tumbul. Tubik tumbul. Kacau nak benda DAP. Banyak kacau nak benda DAP. Tu dia, tengok di Sarawak. 15 kursi DAP. 12 ni. Siapa dia tubik tumbul kacau dengan 8 menit 12 di situ. Orang pas. Orang pas. Allah ikhlas ni tolong DAP. Pas kalau kiranya majoriti pula dah dalam parlimen kepada DAP, orang pas reda dah nak tak DAP dah. Kalau di malam pun nak tak juga DAP. Kalau persisih pun asal kau majoriti, maka nak letak DAP. Panas Islam pada bapak apa lah betul. Tu dia. Pasal nanti kelakar lah betul. Bukan Islam tu. Tu dia. Pak kawasan hak anu hak alhamdulillah kawasan apa yang tiga kawasan di Sarawak tu pas tiga kawasan orang di Kelantan ni so kawasan dun di kita pas ni hari ni ayah ni pun terubah ke Sarawak ni adik pun terubah ke Sarawak mak kamu pun terubah ke Sarawak benih so kita di Sarawak. Kalau DAP lama dalam tu, tolong kita. Kita tolong dia dah. Husnul Zanni. Husnul Zanni. Tolonglah kan Husnul Zanni. Kita baik juga. Dia tolong kita. Penesah. Sahur nak. Agak penesah tu sahur. Rasa baik penjaga kakak DAP tu. Allah. Lepas bila DAP jaga. Benih 12 kursi. 3 dah kat nak benih habis. Apa bila tiga? Tiga, tapi tak benar. So, buat lagi bila lagi? Bila lagi? Nak cari hok ni. Apa nama ni? Ulah. Ni, ya ketiga. Kita cari hok ni. Patut apa nak? Tak boleh. Apa? Dia kata, aku adalah orang DAP dalam kawasan Pak. Dia tak mengundi. Kamu ni Pak. Orang Pak dalam kawasan DAP. Dia melok semenit. Kamu jelas. Kamu Melayu. Ni nata bengong ni. Kita orang awal nata bengong kali. Di Ayu 13 ni. Kita awal nata bengong ni. Kita jangan jadi bengong. Kita bersama dengan orang yang mempertahankan orang Islam. UMNO. Kata nanti. Muhyiddin Yassin. Dan bapak-bapak hangkuah UMNO yang lain. Datuk Zaidi. Kita kena benar sini. We majority banyak. Aki boleh. Tak ada sikit apa. Lek lawan. Lepas tak ada orang. Luak dapur orang tanya. Tu dah. Tak salah. Dah so. Hamil ada uni. Orang yang reba. Nak latih orang dapur tu. Hamil. Dah so uni. Tu dia. Jadi. Bila benar lagu tu, abang nak baca suara. Jadi artinya, UMNO bukan nak menolong orang Melayu buat jahat. Pak, kau nak menolong DAP buat jahatnya. Artinya, betul-betul Pak Ashabiyah. Kalau Nabi, pakai hidup, dia mari latih semua. Tapi mari nak tolong UMNO, nak bunuh Pak. Tu je. InsyaAllah. Kalau Ambo mimpi, belum daripada Ambo. Bersama dengan UMNO yang Ambo mimpi. Artinya,
Amba duduk ngajar budak dalam mimpi tu. Rekah kita, tiba-tiba rekah kita, amba tengok Nabi Muhammad mahu itu. Amba pun bangun, jawab saya. Enggak, Nabi Muhammad tanya. Aduh, wallahi amba mimpi sungguh. Amba mimpi sungguh. Mu doa apa dah? Doa gapo ni? Kata duk ngajar. Duk ngajar gapo? Duk ngajar goni. Dia kata mu molek dah. Mu ajar tu jangan ajar lain. Mu jangan ajar dia kata. Mu jangan dengar orang ni, mu jangan dengar orang ni. Hak mu molek lah. Ada apa 30 kali lebih Nabi kata hak mu molek lah. Manis letih. Duduk sana. Amba bersama-sama dengan Allah. Itu isyarat dah perjalanan amba molek. Satu daripada isyarat perjalanan amba molek. Kalau kita nak tolong ahli sunnah, kalau anak dia tu nenek dia lagi dia ahli sunnah. Bukan kita kecek dah. Kamu dapat tahu apa betul ni lebih kurang tu, itu masalah kurang ngaji. Tapi dia adalah pasti ahli sunnah anak.